Ada seorang penyelam berumur 50 tahun nekat terjun masuk ke dalam satu lubang gua air tawar yang paling dalam dekat Afrika Selatan. Niat dia cuma satu je, dia nak menyelam sejauh 270 meter ke dasar gua yang gelap gelita tu semata-mata nak bawa keluar mayat seorang budak yang dah tenggelam dekat situ 10 tahun lepas. Dia buat kerja gila ni bukan sebab nak mengejar duit atau nama, tapi sebab dia dah terlanjur janji dengan mak ayah budak tu yang dia nak kembalikan jenazah anak diorang. Tapi masa dia tengah bergelut ke dasar gua yang sangat dalam tu, benda yang paling ditakuti berlaku tau. Kamera dekat atas topi dia sempat merakam detik-detik cemas bila pernafasan dia mula laju, sempit dan dia mula kelesuan kehabisan oksigen sebelum dia terus senyap dan tak naik-naik lagi ke atas. Jadi kisah ni bermula dekat sebuah air tawar terasing bernama Bosmegat atau orang panggil Bushman's Hall yang terletak dekat Afrika Selatan. Gua ni bukannya gua biasa-biasa tau, tapi salah satu lubang gua air tawar yang sangat dalam dan yang paling berbahaya dekat muka bumi. Jadi dia adalah David Shaw atau mesra dipanggil Dave Shaw. Dave ni berumur 50 tahun, warga Australia yang bekerja sebagai juruterbang komersial syarikat Cathay Pacific. Tapi selain bawa kapal terbang, Dave ni juga seorang penyelam teknikal tahap elite yang sangat berpengalaman. Pada bulan Oktober tahun 2004, Dave turun menyelam dekat Bushman Hall ni untuk buat rekod dunia penggunaan alat pernafasan khas yang dipanggil Rebretta. Masa Dave tengah berada dekat dasar gua pada kedalaman 270 meter, satu kedalaman yang sangat gelap, sejuk dan tekanan air yang kuat, bukan setakat tu je, lampu seluruh Dave tiba-tiba terhinggap dekat satu benda pelik dekat atas lantai lumpur dasar gua tu. Bila Dave berenang dekat, jantung dia terus berdebar gila. Dekat situ dia ternampak satu mayat manusia yang masih lengkap berpakaian penyelam duduk terlentang dekat atas lumpur. Mayat tu pula sebenarnya milik seorang budak tempatan berusia 20 tahun bernama Dion Dreyer. Dion ni pernah lemas dan hilang dekat dalam gua tu pada tahun 1994, iaitu 10 tahun sebelum Dave jumpa dia. Masa Dion hilang dulu, pasukan penyelamat dah cuba cari tapi gagal sebab dasar gua tu terlalu dalam dan berbahaya. Selepas Dave naik semula ke permukaan air, dia terus hubungi mak ayah Dion tau. Dengar je berita yang mayat anak diorang dah dijumpai selepas 10 tahun, mak ayah Dion ni terus menangis teresak-esak tau. Sebenarnya Dave boleh je biarkan mayat tu dekat bawah sebab misi dia nak buat rekod dunia dah selesai. Tapi bila tengok kesedihan mak ayah Dion yang bertahun-tahun menanggung duka tanpa kubur anak, hati Dave ni tak sampai hati. Tanpa dia sedar, janji murni yang dia buat ni sebenarnya adalah langkah pertama yang membawa dirinya menuju ke pintu maut. Selepas beberapa bulan buat persediaan rapi, pada 8 Julai tahun 2005, Dave Shaw kembali semula ke gua Bushman Hall. Kali ni bukan berseorangan, tapi kali ni Dave kumpul satu pasukan penyelam elit termasuk sahabat karibnya, Don Shirley, yang bertindak sebagai penyelam sokongan dekat paras kedalaman pertengahan. Jadi waktu ni Dave siap pasang satu kamera kecil dekat atas topi kelidah dia untuk merakam seluruh misi tersebut dari mula sampai habis. Tepat 6.13 pagi, Dave pun melangkah masuk ke dalam air dan mula menyelam turun ke kegelapan dasar gua. Untuk sampai ke dalaman 270 meter, Dave cuma ambil masa lebih kurang 12 minit sahaja. Tapi mengikut perancangan, Dave cuma ada masa 5 minit sahaja dekat dasar tu untuk masukkan mayat Dion ke dalam beg mayat khas sebelum paras gas pernafasan dia mula berada di paras yang sangat membahayakan nyawa. Dan bila Dave sampai ke dasar gua, dia terus menuju ke arah mayat Dion, tapi dekat sinilah bermulanya dugaan yang langsung Dave tak jangka. Dave ingat mayat Dion yang dah 10 tahun tenggelam tu tinggal tulang je, jadi senanglah nak angkat. Tapi rupanya disebabkan suhu air yang sangat sejuk dan tiada oksigen, mayat Dion bertukar jadi sejenis lemak likit yang lembik dan berat. Masa Dave cuba tarik mayat Dion untuk dimasukkan ke dalam beg, mayat tu terapung dan tali sandang tong oksigen lama milik Dion pula tersangkut kat tali penjejak dasar gua. Masa terus berjalan, minit demi minit berlalu melepasi had 5 minit yang ditetapkan. Dave pun dah mula panik dan bekerja keras menggunakan kedua-dua belah tangannya untuk lepaskan ikatan tali tu. Tapi korang kena faham, kedalaman 270 meter tekanan air adalah 28 kali ganda lebih kuat daripada paras daratan. Jadi bila Dave ni bekerja keras dan bernafas laju, paru-paru dia dah tak mampu nak buang gas karbon dioksida dengan cepat. Kamera dekat topi Dave sempat merakam saat-saat yang sangat mengerikan. Pernafasan Dave bertukar jadi sangat laju, dada dia berombak kencang dan pandangan dia mula kabur akibat kelesuan ekstrim dan mabuk gas. Dalam keadaan mamai dan kehabisan tenaga tu, tali lampu slow dan beg mayat pula mula terbelit dekat tangan dan badan Dave sendiri. Dave cuba betulkan ikatan tali tu dengan tangan yang bergetar-getar, tapi lama-kelamaan pergerakan tangan Dave makin perlahan dan pernafasan dia makin lemah dan akhirnya Dave terus pingsan terbaring di samping mayat Dion di dasar gua yang gelap gelita tu.
Dekat atas permukaan air pula, pasukan sokongan yang tunggu dengan penuh cemas mula sedar bila masa dah melepasi had dan Dave masih tak muncul-muncul naik. Sahabat karib Dave iaitu Don Shirley cuba menyelam turun ke bawah untuk cari Dave, tapi malangnya bila sampai kat kedalaman lebih 250 meter, peralatan bernafas Don pula rosak disebabkan tekanan air yang melampau. Don hampir-hampir maut dan mengalami kebingungan teruk akibat decompression sickness. Don terpaksa naik ke atas semula secara perlahan-lahan yang memakan masa berjam-jam untuk selamatkan nyawa dia sendiri. Seluruh pasukan sokongan bertukar hiba bila misi yang asalnya nak bawa keluar satu mayat sekarang ni dah korbankan penyelam hebat diorang sendiri. 4 hari selepas tragedi tu, iaitu pada 12 Januari tahun 2005, pasukan penyelam turun semula ke kawasan mulut gua. Diorang bukannya nak menyelam balik ke dasar, tapi sekadar nak gulung dan kemaskan balik tali-tali penjejak yang tergantung kat dalam air. Tapi masa diorang tengah tarik tali penjejak tu secara perlahan dari atas permukaan, tiba-tiba satu fenomena yang sangat luar biasa dan menyentuh hati berlaku. Pada kedalaman kira-kira 20 meter di bawah permukaan air, diorang ternampak 2 jasad manusia sedang terapung-rapung naik bersama. Rupanya masa Dave tengah bergelut dekat dasar gua sebelum dia pengsan, tali beg mayat yang diikat dekat badan Don Ryan sebenarnya dah terbelit dekat kaki dan peralatan Dave. Bila tali penjejak utama diangkat sikit dari atas, lilitan tali itu terurai dari batu dasar gua, lalu membolehkan kedua-dua mayat iaitu Dave dan Dion terapung naik ke permukaan secara semula jadi. Walaupun Dave terpaksa membayar janji itu dengan nyawanya sendiri, tapi janji tetap janji. Dave bukannya kembali ke permukaan, malah dia berjaya memegang janjinya dengan membawa balik jasad Dion Raya kepada mak ayahnya selepas 10 tahun hilang di dasar bumi. Tragedi Dave ni sampai ke hari ni dianggap sebagai antara peristiwa paling beremosi dalam sejarah. Ia membuktikan betapa dahsyatnya cabaran alam semula jadi kat dasar laut dan gua yang tak pernah berbelas kasihan. Tapi dalam masa yang sama, ia adalah satu pengorbanan dan keberanian seorang insan yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi sebuah janji murni. Lepas korang dengar cerita ni kan, korang rasa adakah tindakan Dave yang nekat nak turun ke dalaman 270 meter demi satu janji itu merupakan satu keberanian yang murni ataupun satu tindakan yang terlalu berisiko? Cuba korang tinggalkan pandangan dan komen korang dekat bawah. Dan kalau korang suka dengan penceritaan kes true story yang berdebar dan berfakta macam ni, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Kim Nas Story untuk lebih banyak penceritaan menarik dari seluruh dunia. Jumpa lagi korang dalam kes yang seterusnya. Saya Kim, bye bye. Assalamualaikum.